Hai, saya Am. Saya berasal daripada Sabah dan saya berumur 29 tahun. Motosing ni ditubuhkan sejak 1963 bersebelahan dengan Lalaport Pudu Kuala Lumpur. Hai, saya Wani. Umur 38 tahun. Jawatan saya sebagai sales admin. Tugas saya buat kerja-kerja admin, menyambut customer walk in dan submit loan customer. ကျွန်တော်နာမည်ကခင်နိုင်လျံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အသက်ကကျွန်တော်အသက်က21ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတာကျွန်တော်မိသားစုတွေထောက်ပံ့ခြင်းလို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် Yang membezakan kita dengan kedai motor lain sebab kita adalah first Yamaha dealer, mana stok tu kita akan dapat dululah berbanding dengan kedai-kedai lain dekat Kuala Lumpur yang ada. Kebiasaan persaingan tu kita tak nafikan sekarang memang banyak kedai motosikal yang ada, which is diorang pun ada juga yang jadi Yamaha dealer. Kebiasaan persaingan ni secara normal lah adalah daripada segi harga. Perkara yang paling penting untuk customer apply ada 4 dokumen yang diperlukan: kopi IC depan belakang, payslip, bank statement atau EPF statement. Okey, harga yang kita boleh katakan adalah harga standard market. Kita tak boleh kata sini lebih murah ke, sini lebih mahal ke. Kita ikut harga market. Cara nak buat pembelian motosikal dengan kita sama ada melalui loan. Customer boleh apply dengan kita, which is dengan hantar maklumat dokumen melalui WhatsApp saja. Tak perlu walk in pun tak apa. Dokumen yang kita perlukan cuma 1 bulan payslip, 1 bulan bank statement, IC depan belakang. Ini kira cukup untuk loan. Kalau macam result dah keluar, customer tu approve, dia boleh datang dalam masa 1 hari, sign agreement dan keluar motor. Dan andai motor tu tak ada stok kan, kita akan tunggu dalam seminggu atau 2 minggu, kita akan ambil masa lah. Kami berharap Motosing ni dapat lebih ke hadapan daripada kedai-kedai motor Yamaha yang lain. Tak kisahlah Yamaha ataupun dealer yang lain. Kita nak kesedaran orang ramai tentang kewujudan Motosing. Sebab kita Motosing dah start beroperasi sejak daripada 1963. Which is kita yang paling legend lah. Hai, saya Wani dari Motosing. Jika anda ingin mendapatkan motor impian anda, sila datang terus ke kedai kita ataupun hubungi nombor tertera ini. Nak pakai motor baru? Carilah Motosing Pudu.